Assalamualaikum. Okay guys, kali ini aku berada di site yang dimana rumah ni rumah rangka besi tapi berbentuk A frame. So dia tiny loft house. Dia ada ruangan 16x16 berbentuk A macam ni. Kat atas tu ada lebih kurang 6 ke 8x8 punya ruangan adalah untuk loft. Untuk loft macam loteng. Tak ada bilik, tak ada apa. Hanyalah loteng. Ada satu tandas. Sumber elektrik TNB. Untuk sumber elektrik TNB asalnya mula-mula nak letak kat bawah tanah, ground. Tapi kat kawasan ni penuh dengan batu-batu besar. So kita takut, dan ada kawasan yang lembap juga kan. So kita takut ada kebarangkalian punya probability punya masalah. Jadinya kita buat ada tiang-tiang. Tiang tu untuk laluan wayar. Ni wayar, nampak wayar bawah. So kita buat laluan air wayar ke atas, sambung-sambung dan ke rumah-rumah lah. Alright, bila rumah macam ni, orang kena fikir macam mana air bersih nak masuk, air sisa kumbahan nak masuk, apa nak buang kan. So sisa kumbahan kita memang macam biasa, kita akan tanam culvert. Dan apa yang korang nampak ni, pipe putih ni, PVC ni adalah sistem kumbahan untuk rumah atas, rumah bawah dan rumah seterusnya. Dimasukkan dalam culvert. Sebelum ni aku ada terangkan tentang culvert, apa kegunaan culvert untuk sisa kumbahan, terutama dekat kawasan kebun ataupun rumah tanah kosong lah. So untuk sistem air, jom. Untuk sistem air bersih. Untuk sistem air bersih, pada mulanya kita nak gunakan air yang sedia ada, air sungai. Masuk filter apa semua untuk supply dekat rumah-rumah. Tapi dia punya kos lebih kurang daripada lebih kurang sama lah dengan kos masuk pipe air bersih daripada syarikat air lah. So kita decide masuk air yang lebih bersih lah daripada syarikat air. Jom kita naik atas. Kalau korang nak tahu, struktur kat sini nak buat ni bukannya senang tau. Sebab apa tau? Dia punya rupa bentuk muka bumi sangat-sangat susah lah kita nak buat kerja. Korang nampak tak? Betul tak? Angkut sikit. So bumbung ni dijadikan juga dinding untuk bangunan ni sebab A shape. Bumbung ni ada form, so tak ada panas, tak ada ni lah. Jom kita naik atas. Jadinya rumah ni adalah rumah rangka besi. Korang tak perlu fikir apa benda ni kekal ke atas sungai ke apa ke, tak. Sebab benda ni rumah sementara, separa kekal lah. Separa binaan, separa kekal. Jadinya luar ni, ini semua cement board, plank. Plank, smart wood plank, sheet plank. As is lah, bentuk dia as is. Ni PVC ceiling. Apa yang kau nampak ni, ini adalah PVC ceiling. Lantai WPC, wood plastic composite. Memang sesuai untuk outdoor dan lagi sesuai sebab dia keliling ni pokok. So apa WPC ni nampak macam kayu. Memang nice. Dan kau layan je lah. Okey, ini boleh dikatakan di ruangan dalam rumah. Ruangan dalam rumah, north di atas,
loft. Macam yang aku katakan, tiada bilik. So loft di atas. Ruangannya agak sempit, tapi kalau kita pandai susun segala perabot semua jadi minimalis, memang nice. Sebab ini adalah konsep rumah tiny loft. Tiny kecil je, loft. Dan bawah ni adalah tandas. Tandas, tangga naik atas. Atas tu tempat tidur. Kat bawah ni kita boleh letak sofa, bed ke dan sebagainya. Terpulang pada korang untuk menghiasi dan mendekor tiny seperti ini. Ruangan tandas. Okey, ruangan tandas 6 kaki kali 6 kaki full high tile. Nampak? Korang boleh nampak full high. Full high tu bermaksud full sampai ceiling. So ini tile tandas punya luasan lah 6 kali 6 kaki. Untuk sebuah rumah tiny 6 kali 6 ni kira tandas yang besar lah sebenarnya. Jom kita keluar. Untuk lokasi rumah ni aku tak boleh bagi tahu. Ianya dirahsiakan sebelum benda ni official. So aku rahsiakan dulu tempat ni dan aku takkan bagi tahu selagi owner tak luluskan untuk aku bagi tahu. Faham tak? So kawasan ni boleh dikatakan rumah ni adalah rumah apa namanya, separa kekal sebab kita pakai besi kan. Yang kekal mungkin pie cap untuk tapak rumah. Okey, jom kita jalan. Janganlah expect tangga ni boleh dapat ikut keselesaan korang. So yang boleh sama ada spiral ataupun macam ni lah. Dia agak menjunam tapi just nice. Kena berhati-hati. Ruangan kat atas ni, korang nampak aku diri ni sikit je lagi. So dia agak sempit. Memang khas untuk ruangan katil untuk tidur. Tapi view dia memang best. Kat sana korang nampak rumah. Di sini korang nampak sungai. Dan paling best di sana. Begitulah ceritanya. So rumah ni memang 16 kali 16 dalam saja. 16 kaki kali 16 kaki dalam saja. Luar ni ada ruangan untuk lepak-lepak dan juga ada apa, skynet, apa net spider. Macam tu lah. Belakang pun ada ruangan untuk lepak-lepak juga. So aku Helmi Sakur. See you in next vlog. Moga bermanfaat.